Episod 1 guys. Korang semua mesti nak tengok apa cerita City Hatchback kita ni. Okay, so hari ni kita mulakan dengan bismillah. Standard rupa. Ini kali terakhir kau nampak lah macam mana standard rupa ni. Right? Tu dia. Kita tengok apa barang ada. Macam biasa, episod 1 kita kita mulakan dengan bismillah. Rem, tayar, adjustable. Kedai mana? Kedai tak ada lain tak, bukanlah mesti kedai Sui lah. Alamak. Je okey je. Ini hari kerja kita banyak sikit . Ya, boleh. Boleh pasang roket sekali kan. Ayyo, okey City Hatchback. Sui. Oh ni pro. Oh, ini tayar donat Krispy Kreme . Oh, 205.50. Tapi dia punya bunyi memang macam kapal terbang betul. Berdengung. Okay, ini barang adjustable dia. Kita pakai gap HE. HE ni dia high low je, dia tak ada soft height. Dia murah lah. Okay, untuk siapa yang baru-baru nak mengasih adjustable, boleh cari yang low saja. Tapi banyak orang cakap macam tak sedap pakai. Tapi sebenarnya dia bukan pasal tak sedap betul. Dia pasal kita nak kena pandai setting lah. Setting kena ngam. Setting kena ngam. Okay, macam tadi pun dia banyak ajar aku macam mana cara nak setting yang sebetulnya. Okay, dia yang paling penting, spring ni tak boleh tak ada compression langsung dan tak boleh terlampau kompres. Sebab kalau terlampau kompres pun keras sangat, tak kompres langsung pun sama, dia akan jadi keras mantul. Pasal dia tak main 100% bergantung pada absorber. Okay, dan lagi satu, adjustable kalau beli second, ni pengajaran untuk semua. Barang kena complete. Setiap satu part komponen ni kena ada. Kau tak boleh suka-suka macam seller tu beli tak complete. Kena ada ni, dust cover, kena ada. Tapi ni asal kereta punya kan. Cuma yang ni, yang penting tapak atas ni. Tapak atas ni yang akan kita selitkan benda ni. Baru fitting dia ngam. Kalau tiba-tiba macam gini kita dapat barang lain, nampak? Nak masuk pun tak boleh. Dia tak ngam kedudukan dia. Okay, dengan washer stopper ni. Lain-lain barang even, tapi benda ni selalu kalau beli second selalu pecah reput. Mesti pecah punya reput. Okey, tak apalah. Tapi benda-benda lain kena make sure complete, baru senang pasang. Okey, bawah dah adjust, body dah turunkan, spring dah masuk. Satu-satu part kena complete sampai tahap macam ni. Ini pun penting. Ini jangan tak ada. Ini tadi tak ada, nasib baik je tolong aku bagi ada. Kalau tak loose. Macam pasang puzzle one by one. Last kali baru kau ketatkan pakai gun. Kalau adjustable taklah kebanyakan, tak semua. Tapi adalah banyak yang aku jumpa kadang-kadang ada. Blades pun ada. Cuma ni maksudnya kita boleh tolak chamber tanpa tukar skru. Ni skru standard. Itu maksudnya kita jolok dalam. Dia masih ada free play untuk kau tolak lagi dalam. Tolak habis, maknanya ni chamber kau dah boleh dapat lebih kurang dalam satu negatif, satu lebih lah. So at least dah okey dah, nampak pun cantik sikit. Dan yang penting dia lepas kat sini lah. Ni daun-daun pisang dekat atas ni yang selalu akan sangkut. Tapi kita try tengok lah nanti macam mana. Ini tayar punya gemuk ni. Cakap sama lu lah. Tengok kita nak macam tu. Kita nak bibir dia dekat dalam, tayar yang tu. Ngerti? Bila rolling macam ni. Bismillah. Sekejap lagi kita keluar kereta, kita tengok macam mana. Belakang memang cun-cun. Nanti nak event, aku rendahkan lagi. Siap-siap. Wah. Okay, sudah try . All good . Ada gaya lah you. Ini gambar boleh buat profile picture. Dia punya mengelit tu. Syukur Alhamdulillah untuk episod 1. Nanti kita sambung body kit pula. Sikit-sikit . Shock.